Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan membuat review tentang sebuah filem bertajuk The King. So movie ini telah dikeluarkan pada tahun 2017 lah. So filem lama juga, tetapi saya baru lihat filem ni dan cerita ni amat menarik lah. So The King ni mengisahkan satu seorang lelaki ni nama Pak Tae Song, kita panggil Pak aja, di mana tentang kisah hidupnya dari tahun 1970-an hingga 90-an lah. Pada dia sekolah jadi seorang gangster. Lepas tu dia nak jadi seorang gangster mesti ayah dia lah. Tetapi pada ketika tu masa dia sekolah, pada sekolah nampak ayah kena pukul lah oleh pendakwa raya. Okey. So beliau melihat apa hebat orang tu pun, apa jahat orang tu pun, tapi dia akan tunduk kepada pendakwa raya. So dia bercita-cita untuk menjadi seorang pendakwa raya. So dia belajar. Dia belajar sampai pendakwa raya dan akhirnya dia berkahwin dengan anak orang kaya lah. So lepas tu dia lurus menjadi seorang pendakwa raya dan satu hari tu dia telah cuba untuk mendakwa perogolan orang kaya lah yang telah membuat gangguan seksual pada seorang pelajar sekolah. Tetapi ada seorang tu, kawan dia dipanggil sebagai Hak Kan Seng, ketua dia lah, kata tolong lepaskan tu perogol dan dia akan masuk dalam dia punya circle, orang kata jabatan strategik tu lah. So disebabkan Pak ni dia memang bercita untuk jadi seorang orang kata yang berkuasa, pendakwa raya yang berkuasa, diterima alasan tu dan akhirnya dia mula bekerja dengan Hak Kan Seng lah. Hak Kan Seng ni adalah ketua untuk jabatan strategik pendakwa raya lah, dan dia boleh banyak duit dan juga kuasa, di mana mereka banyak menyalahgunakan kuasa, bekerjasama dengan penjenayah, bunuh orang, bos dia ni lah. So dia mula cipta duit dan mula buat hal lah. Dia membuat kerja haram, bahkan membuat hubungan sulit sehingga hampir nak bercerai, segalanya lah. Tapi pada hari tu Pak telah bertemu dengan kawan lama dia, itu nama kita panggil Choi Du. Kita panggil Choi lah, okey. So dan dia dengan Choi ni Pak dengan Choi cukup baik lah, tetapi Hak Kan Seng ni kata jangan terlampau dengan dia, nanti dia akan mula, kerana dia jangan something, kita dapat orang raya, jangan terlampau dengan dia. Dan memulalah kisah dia apabila Chan Doi ni telah cuba untuk kawan dia ni, gangster ni, mengambil alih kawasan negeri Seoul, daerah Seoul, dan juga pada sama juga ada penduduk luar yang cuba untuk menangkap Pak lah. So Hang Kasik dan juga kawan dia mula menyisirkan Pak dan mula orang kata nak membunuh dia. Akhirnya diorang nak bunuh dia, kawan dia Choi tu dengan langkah kereta lah. So kawan dia tu pun mula jadi buruan jugalah. So akhir kawan dia mati, kena bunuh dengan kemakan dengan anjing. Cerita ni agak ngeri juga lah dari segi lawan dia tu lah. Mana anjing makan kawan dia keadaan hidup. Kemudian juga dia dianiaya dengan cara yang teruk lah. Dihantar ke tempat lain, ambil kes yang teruk, dan isteri dia pun nak ceraikan dia dan sebagainya. So dia dah mula frustrated kerana tekanan kuat daripada Hang Kasik yang berkuasa ni, nak cuba menaya dia lah. So akhirnya dia pun meminta orang kata bantuan pada mentua dia untuk memasuki bidang politik lah dengan pihak pembangkang, dan akhirnya dia buat satu strategi di mana dia berjaya untuk orang kata melawan Hang Kasik ni, sehingga Hang Kasik ni ditangkap oleh pihak berkuasa. Apa cerita ni nampak macam normal, tapi banyak plot twist yang anda baru lihat dah cerita. The King ni satu filem yang agak berat tetapi cukup menarik. Cerita cukup menarik, sedih juga, dan tapi akhirnya dia sedar diri, dia tahu dia buat kerja yang salah. Apa dia buat pada Hang Kasik ni sebenarnya? So Hang Kasik maksud dah naik jadi pengarah lah, pengarah raya, memang susah nak makan dia. So apa dia buat seterusnya? So inilah filem yang balik anda tonton, The King tahun 2017 ni. Saya kasih rating 9/10. Cerita dia cukup hebat dan pelakon dia memang membawa watak dengan watak-watak yang cukup hidup, dan dari segi dia punya plot dia memang cukup menarik sekali. So dapatkan dan nontonlah filem The King. Okey, Assalamualaikum.